Bau harum yang sangat asing menusuk lubang hidung Datuk. Datuk merasa dirinya seakan-akan melayang. Datuk segera bertafakur menyatukan mata batin dan seluruh kekuatan panca inderanya. Dia terasa ada sesuatu kuasa yang menyuruh dia kembali ke seberang sungai. Datuk menentang kuasa itu dengan penuh keyakinan. Kali ini Datuk terasa dia mula tewas. Dia terdengar suara perempuan cantik itu ketawa. Datuk membuka mata. Perempuan cantik itu sudah tiada lagi di hadapannya. Dia berpatah balik. Bila Datuk sampai ke seberang, suara desing di telinganya sudah hilang. Pandangnya tidak berkunang. Pokok-pokok besar yang dilihat gayut dengan akar tadi ternyata hanya pokok-pokok kecil yang tidak ada akar bergayut. Datuk duduk di situ. Beberapa saat kemudian kawannya Li Konghua pun sampai ke tempatnya. "Kenapa?" tanya kawan Datuk. "Kita balik." Mereka pun segera pulang ke kebun getah. Sampai di situ sudah ada lori yang dijanjikan oleh Li Konghua menunggu. Datuk terkejut di samping pemandu, dua orang anggota polis, seorang berpangkat sarjan dan seorang lagi polis biasa. Datuk kenal yang berpangkat sarjan itu, namanya Ali. Lebih dikenali dengan nama Sarjan Ali. Orang paya ara dan membeli tanah berhampiran dengan rumah Datuk. "Kenapa, Tok?" tanya Datuk dengan tenang kepada Sarjan Ali. "Kalau saya tahu tadi awak nak memburu, saya tahan. Saya tahu awak akan sampai ke Ulu Bendang," kata Sarjan Ali. Datuk diam. Kemudian Sarjan Ali terus menyoal Datuk. Kalau Datuk mengalami perkara ganjil semasa berburu. Datuk bercerita apa yang dialaminya tadi. "Saya dah duga kawasan tu keras ada penunggunya. Banyak orang yang berburu ke situ tidak pulang. Sebulan dulu, Cina dari Setiawan hilang gaib entah ke mana berburu di situ. Bila dikesan cuma jumpa kain dan rangka sahaja yang tinggal," sambung Sarjan Ali. Mengeremang bulu Datuk mendengarnya. Kemudian Datuk dan kawannya ke jalan besar, terus pulang ke rumah. Penerangan yang diberikan oleh Sarjan Ali itu membuat Datuk ingin lagi sekali pergi berburu di daerah itu. Walau bagaimanapun, hasrat itu dibatalkan oleh Datuk sesudah dia menemui seorang tua di kampung Cangkat Berangan. Orang itu berkata kepada Datuk begini, "Jangan pergi. Kalau kau menerima cakap perempuan itu yang menyuruh kau mencari babi itu, kau akan hilang entah ke mana. Saya nak jumpa juga. Tambah lagi ilmu pendinding diri untuk kau," kata orang tua itu. Namanya Tok Aki Simbang. Waktu mudanya dia seorang pendekar, malah pernah terlibat dalam peperangan Larut. Dia adalah orang kuat Long Jafar. Datuk pun belajar lagi beberapa ilmu kebatinan dengan Tok Aki Simbang. Orang tua itu pun mencurahkan ilmunya pada Datuk. Dan Datuk memang pun berazam untuk menemui perempuan cantik itu. Sebulan kemudian, Datuk pergi ke tempat tersebut. Ia berhasrat untuk menemui perempuan cantik. Tepat pukul 3 petang, Datuk pun masuk ke dalam hutan. Lebih kurang setengah jam berada di dalam hutan, Datuk diberkas oleh anggota tentera kerana masuk ke dalam kawasan hitam. Datuk lalu dibawa ke balai polis. Seminggu Datuk tidur dalam lokap sementara menanti hari perbicaraan. Bila dihadapkan ke mahkamah, Datuk didapati bersalah dan dihukum penjara selama seminggu. Datuk bersyukur pada Tuhan kerana pihak mahkamah mengambil kira hukuman itu berjalan dari tarikh ia mula ditahan. Pada perbicaraan itu, Datuk pun dibebaskan. Datuk mengambil keputusan yang tepat. Ia melupakan tentang perempuan cantik itu. Tapi perangainya yang suka memburu itu tidak dapat dikikisnya dari hati. Kalau sehari ia tidak pergi memburu, ia terasa hidupnya terlalu sepi. Semua yang dilakukannya serba tidak kena. Akhirnya Datuk teringat tentang hutan kecil di pinggir bukit kota. Menurut orang-orang yang berladang di pinggir bukit itu, ayam hutan cukup banyak terdapat di situ. Pelandok dan landak juga selalu ditemui oleh mereka. Kerana bukit kota tidak termasuk dalam kawasan hitam, Datuk pun mengambil keputusan untuk berburu ke tempat tersebut. Datuk berusaha mengumpulkan beberapa orang kawannya. Diajak berunding untuk berburu ayam hutan. Semua kawan-kawannya menolak dengan alasan takut tersua dengan komunis atau terjumpa dengan anggota tentera. "Jangan bodoh,"
Kawasan itu kawasan putih, kata Datuk pada kawan-kawannya dengan nada suara yang keras sambil meraba-raba misai tebalnya. Kami tidak mahu pergi, jawab kawan-kawan Datuk. Kemudian mereka meninggalkan Datuk sendirian di anjung rumah. Cerita orang-orang yang berladang di pinggir bukit kota terserempak dengan komunis bukanlah perkara baru. Sudah jadi buah mulut orang ramai. Sudah sampai ke pengetahuan ketua kampung, kota dan penghulu. Sudah pun dilaporkan kepada pihak polis. Orang-orang komunis itu memang suka melintas jalan ikut bukit kota dari Segari menuju ke Ulu Perak. Akhirnya masuk ke dalam kawasan Thailand. Orang-orang yang berladang di kaki bukit merasa beruntung dan bertuah kerana orang-orang komunis itu tidak mengganggu mereka. Walaupun kawan-kawannya tidak mahu pergi, Datuk tetap meneruskan rancangannya. Ia berazam mahu menembak ayam hutan sebanyak yang boleh. Di samping itu, ia berharap juga akan dapat menembak seekor dua napuh atau landak. Tidak ada persiapan tertentu yang diatur oleh Datuk untuk pergi memburu, kecuali sehari sebelum masuk hutan, ia membakar kemenyan di hujung bendul sambil membasuh mukanya dengan air kelapa muda 3 kali.